So hello guys, welcome back to my channel. Yeah, it's me Nabil. So as you guys can see on the title below, hari ni aku nak share dengan korang something that I bought. So yeah, without further ado, let's roll to the intro. I'm not, but I remember the name. Okay, so disclaimer, kenapa aku beli benda ni? Aku beli benda ni sebab handphone aku pecah. Yeah, so basically korang dah tahu kan, aku beli new phone. Aku beli time tu, aku tengah main lari dengan adik aku. Sebenarnya dia bukan lari lah. Aku I put like this. And my wallet, my wallet and another one. And aku jalan, okay? Lepas tu, aku cakap kat adik aku yakin benda ni takkan jatuh. Lepas tu aku berdiri je. Mungkin sebab tudung lah licin kan. So dia slide down. And dia pecah guys. Dia pecah dekat sini. Sekejap. Dia pecah dekat sini and screen dia jadi macam ni. Mula dia pecah. Lepas tu dia ada line hijau. Nama dia apa Lepas tu dia glitch macam ni. So sebab mula-mula kalau dia tak ada glitch tu, aku okay je nak guna. I'm fine sebab sebenarnya aku dah ada nyawai tu nak guna, nak beli. Ada satu model ni tapi dia tak keluar lagi. Tapi rumours dah adalah kata yang dia tu keluar. So tapi dia tak keluar lagi. Sebab aku memang pakai Oppo Reno. Since daripada my first Oppo Reno is Oppo Reno 8T 5G. Oppo Reno pertama aku adalah Oppo Reno 8T 5G. And aku cakap kau kamera dia semua on top. Dulu handphone YouTube aku yang ini. Sebab that time aku guna Oppo A92. Okay, lepas tu aku beli Oppo A95 tapi aku kena pickpocket. Okay, kalau korang ingat aku pernah cerita handphone aku kena pickpocket dekat KL dalam handbag. Dalam handbag tu ada 3 handphone, 1 wallet, and dia ambil Oppo Reno A95 tu. Yang paling bawah pula tu. So aku macam so sad. So sebab aku guna handphone Oppo A95 tu sebab aku guna 92. So aku beli upgrade sikit A95 untuk YouTube. Okay, so disebabkan handphone tu kena pickpocket, what else I can do? Aku belilah Oppo Reno 8T 5G. So aku guna daily use yang A92 and untuk YouTube Oppo Reno Oppo Reno 8T 5G. Okay, so basically handphone ni dah lama. Okay, lama. Sebab sekarang dah keluar Oppo Reno 15. Kau bayangkan. Lepas tu, handphone tu aku punya salah. Aku pergi toilet and then tangan aku licin and aku pegang handphone tu. So handphone tu jatuh and dia dah terbuka. Jadi flip. Macam dah handphone flip, kau tahu tak? Nanti aku insertkan gambar kalau ada. Sebenarnya kalau korang tengok ada je. Handphone Oppo tu still ada kat dalam aku punya cupboard. So aku belilah Oppo Reno. So aku gunalah Oppo Reno 8T ni sebagai aku daily use. So aku macam sebab kan dah banyak sangat kerja punya dokumen semua. So aku macam I need a new phone for YouTube. So yeah, aku beli Oppo Reno 14 Pro 5G. Setakat ni bateri dia sangat, walaupun kau on hotspot, aku cakap dengan kau selalu gila on hotspot, tapi bateri dia macam lambat gila nak drain. Kalau aku macam charge and guna sekejap untuk record video and so on, aku boleh tahan 2-3 hari tak payah charge. Okay, so aku memang lagi confident lah nak beli another Reno punya ni. Cuma sebabkan Oppo Reno 15 tu, aku sebenarnya dah terfikir aku nak beli ke tak, nak upgrade ke tak. Sebab ini pun dah macam dia tak boleh nak upgrade. Lepas tu aku macam terfikir maybe I need a new phone kan. Sebab ini 8 kot, sekarang dah 15. So aku macam maybe aku kena upgrade kan. Tapi tak apalah, tunggulah kan. Sebab macam bukannya bukannya penting sangat pun. Aku terdesak sangat nak kena upgrade kan. So I just okay, maybe tunggu. Lepas tu semalam dia jadi macam tu. Dia pecah. Lepas tu dia ni, lepas tu handphone dia dah macam club dandut. So I was like maybe this is the time yang aku kena
aku kena upgrade. Lepas tu aku scroll, tiba-tiba dah ada rumours kata 16 akan keluar. Oppo Reno 16 akan keluar. So, I am a dumb kalau aku terus beli. Aku beli je lah Reno 15. Faham tak? But at the same time, aku perlukan new phone sebab handphone ni bila-bila masa je dia akan blackout dan buat masalah. Okay? Tiba-tiba je aku boleh kehilangan semua data aku, kerja-kerja aku dalam ni. So, apa yang aku buat? Okay? It just like, it's okay. Beli je. Okay? Sebab, okay, maybe lah ada yang cakap pergilah repair. Sebenarnya handphone ni aku dah repair. Memang aku tak pernah repair second black market punya barang. Aku tukar pun hari tu dekat Oppo. Around 700 tapi sebab first kali sebab handphone ni dia curve. Okay, screen curve and then that time belakang ni pun hancur sebab jatuh motor kan. So, crack. Sebab tu 700. So, aku macam terfikir kan. Kalau I spend like around 700 just untuk repair tapi handphone ni dah tak boleh nak upgrade. Such a waste lah, betul tak? So, what did I do? I grabbed this one. A new handphone from Oppo. Yes, Oppo. Aku punya tab pun Oppo. Aku tak pernah hit on another brand. Aku suka Samsung. Like, I told you like so many times yang aku tak minat zaman tu Apple tu. Aku tak minat brand Apple. So, jangan tanya kenapa. Like, I've told you like so many times. So, aku minat juga Samsung. But sometimes, Samsung punya harga macam tak masuk akal. Faham tak? Kau handphone dengan spek macam ni, kalau dekat kepala, macam maksudnya kalau brand lain kau boleh dapat dalam 1,000, 1,500, 2,000. Faham tak? Tapi kau sampai dah 3-4,000. Faham tak? And then I don't know lah. Sebab aku pernah guna S punya series. Dia suka panas dan bateri dia cepat drain. So, tak apa. For now, I just stick with Oppo. Because I love Oppo like so much. Okay, sebab aku dah guna like banyak gila. Aku guna A92, 95, Reno 8, Reno 14. Untuk sekarang, performance, kamera, bateri dia okay. So, aku tak ada benda nak argue. So, beli je lah. And guess what? Aku beli apa? Aku beli Oppo Reno A6 5G. Ya, aku tahu macam ini bukannya sama spek dengan Reno. Ya, tapi it's okay sebab kau tahu tak? 1,500 storage dia 512. Kalau korang beli another brand, mana nak dapat 512? And guess another thing. Bateri dia 7,000. 7,000 aku cakap dengan kau. Even Reno 14 ni pun 6,000 something. 6,000 ke 6,500 macam tu. 7,000. 6,500 pun aku tak payah charge like banyak hari. Kalau aku pakai 7,000. Faham tak? And then ada fast charging. So, yeah. Handphone ni, this one, I got the pink colour. Dia ada warna biru juga. Korang nampak ke? Dia ada warna biru juga. Okay, dia ada warna biru juga. Tapi biru dia yang blue black. Tak apa. Let's take the pink colour. Okay, so apa yang dia bagi? Dia bagi macam biasalah. Macam korang nampak tadi. Casing. Dia ada casing. And then, one thing yang some brand tak boleh bagi adalah Allah. Dia bagi casing. Sorry lah, aku tak boleh unboxing sebab aku dah unboxing. Kau tahu tak, waktu lunch tadi aku just go to the mall, tunjuk, beli, dah bayar. Okay. And then, dia bagi charger guys. Charger for free. Casing and charger for free. Okay. Itu aku suka. And dia punya charger like 45 watt. Okay, ada Super VOOC. Kalau korang tak tahu itu apa, dia fast charging. Okay, super fast charging. And tak ketinggalan, kabel sekali guys dia bagi. Dia bagi kabel sekali. Bagi tak? Yang tu bagi tak? Tak bagi kan? Ya, dia memanglah tak secanggih Oppo.
But okay lah untuk daily use. 512 apa. Sebenarnya aku terfikir lah. Masa aku kat sana tiba-tiba aku tengok Reno 15F. Tapi dia aku ada problem dengan dia punya storage. Sebab storage dia 256. Sebab aku yang masa handphone aku tu 256 juga. So dia dah tinggal lagi 4GB ke macam tu lah. So I think like no. I need to grab 512. Walaupun aku rasa yang aku akan pakai handphone ni sekejap, but it's okay lah. Sementara yang sekejap tu sempatlah nak masukkan macam-macam kan. Aku tengok lah. Dia ada fingerprint, dia ada face ID. Face recognition. Lepas tu faham tak? And then dia pakai color OS 16 like a new daripada yang tu. So aku rasa macam it's okay just tambah a bit weight. So I got a new. If I don't want, aku boleh bagi like family members aku, adik aku mungkin, aku punya opah aku ke. Aku boleh je jual balik ke and upgrade to 16 kan. So setakat ni aku pakai puas hati lah. Kamera dia pun okay. Not bad lah. Tak adalah macam teruk sangat like teruk. Okay. Untuk kau tengok gambar apa semua okay je. Nanti kalau aku ada gambar aku akan insert. Tapi aku tak rasa aku akan selfie sebab aku banyak kerja sekarang. So yeah. And dah lah warna pink. Lepas tu kau tengok lah. Dia ada macam, kalau korang tahu, kalau macam Reno F dia macam watery watery kot ke mermaid. Sebab dia macam mermaid juga. Punya dia warna purple tu. 13. 14 dia macam ikan apa? Ikan laga punya ekor. Lepas tu 15 dia macam extract macam colour dan tarik ke atas macam tu. Cantik je. And this one walaupun dia macam dia bukannya sampai 2,000 pun harga dia. Kalau kau tengok, aku tak tahu lah, aku rasa kau boleh tengok, tapi kalau kau tak nampak nanti aku masukkan. Kalau kau tengok, first kali dia matte. And then kalau kau tengok, dia ada bunga-bunga. Faham tak? Dia tekstur yang bunga-bunga tu. So yeah. Setakat ni aku pakai semua okay je, semua lancar je, laju je. Tak ada nothing more to complain. Best je. Oppo Pad yang aku pakai sebelum ni pun best je. Nanti kalau korang nak video tu, korang boleh drop your comment below. Aku share dengan korang aku punya experience pakai apa tu? Pakai Oppo punya tab. Best je. Tak ada yang tak best pun. Pencil dia pun macam pencil like real pencil, faham tak? And then aku dapat free this one. Oppo Echo Buds 3 punya wireless warna putih. So yeah, purchase aku hari ni. This one free lah, tapi yeah. So yeah, I guess that's all. See you guys on the next video. Kalau korang nak ada apa-apa lagi, korang boleh drop your comment below. Bye.